Assalamualaikum. Saya nak tunjukkan sup yang kami dapat daripada Ibu Haji Ismail semalam. Ini sup kambing. Kami dapat dalam bekas ni tadi. Dalam bekas tu ada 3 plastik. Setiap plastik sebanyak ini. Sebanyak rice cooker penuh ni. So kami share dengan semua peserta. Semalam dia orang bagi duit lebih, so kami belikan roti. So makan dengan roti, dengan nasi pun boleh. Ini ada peserta yang ambil lambat, so kalau dia orang nak makan dengan nasi pun boleh. Kak Syida tadi bagi sambal juga, so I masukkan sekali. Dah masuk sekali dah. So itu advantage-nya bila kita buat sendiri, korban. Bila kita buat sendiri korban ataupun dam dekat Mekah ni, walaupun penat sikit, tapi itulah experience yang kita dapat. And then dapat makan, share dengan jiran-jiran bilik-bilik sebelah ni yang dah jemu dengan makanan sini kan. Yes, itu dia. So ini nak bagi peserta setiap seorang, and then dengan rotinya. Okay.